Sol lagi geng. Kota tinggi. Dah sol. 2-3 tahun Acik cuba datang sini. Dan akhirnya Acik mari lagi. Mari lagi pula, baru datang. Mari. Wush, wush. Ni pun sol Ni pun sol. Ini lagu Gudang Bojan. Minta maaf Bojan tak sempat nak. Atuk sol. Atuk sol ya, sol. Atuk tak tahan nafas, Atuk kata. Sol. Atuk senyum. Sunat tak baik lagi nak bergambar. Ya, kejatuh dulu. Alhamdulillah. Atuk baru. Alamak. Sunat tak baik nak bergambar. Tak baik lagi nak bergambar dengan Atuk. Boleh Atuk? Okey, start sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni sol geng. Ini lagu Gudang Bojan, minta maaf. Wow, sol saja straight. Wow. Depan tu geng. Ada lagi tengah deal debit tu. Debit pun sol saja. Debit 6,000 lebih. Debit 4,000 lebih sol. Mok. Panggil. Wow. So, Sopa P6 paling banyak sol geng setakat ni. Tengok tu. Wow. Sopa mana tadi? Sopa P6. Tengok sebelah sana pun Sopa P6. Kalau nampak stiker peta ni, nama dia sol geng. Nampak kepetak-petaan tu? Wah, alhamdulillah. Huru-hara punya video. Biasalah. Tak sempat lagi geng. Itu 2,000 lebih. Yang ini berapa lupalah Bojan. Tapi sol yang ini 2,000 lebih ni tak sol lagi. Ini adalah Gudang Bojan. 2 kereta. Korang type je Gudang Bojan. Apa-apa korang type Gudang Bojan untuk korang datang tengok sendiri barang dekat sini geng. Bojan tak sempat nak update, tapi majoriti tahulah. Sebab kita dah berniaga 10 tahun, kita dah tahu dah untuk tema tahun ke tahun. Bojan tak masukkan stok yang sama setiap tahun tau. Bojan setiap tahun Bojan akan ubah untuk color musim. Sebab tu kalau korang tengok sol saja, bukan sekadar Bojan ni main masuk je barang yang laku dulu tak. Bojan adalah ikut trend tapi masih version kayu jati. Macam ni evergreen. Evergreen tetap ada. Yang jenis evergreen, yang jenis ikut trend yang macam ni geng. Ikut trend. Kala-kala tengok ni. Kabeh sol, ni sol. Wih, aku tak ronda, ni sol. Aku tak ronda sini geng, belah sini tu sol. Itu mesti baru sol baru letak. Itu meja makan P6 pun sol. Acik ambil mana? Coklat? Mana satu? Ni. Ni. Wow, 8,000 lebih ni sol geng. Wah, ni pun sol straight Ini adalah Gudang Bojan. Apa tu datang lagi.